Assalamualaikum dan hai semua. Okey, hari ni kita nak buat sesi ulang kaji ringkas tapi sangat penting. Kita akan sentuh topik satu iaitu tentang solat. Fokus kita nak faham betul-betul apa bezanya sunat ab'ad, sunat hayat dan macam mana nak buat sujud sahwi. Kita akan semak semula konsep dan fakta-fakta utama supaya mudah untuk anda semua ingat. Jom kita mula. Mari kita tengok 5 agenda utama kita hari ni. Pertama, kenali sunat ab'ad. Kedua, fahami sunat hayat. Ketiga dan keempat, kita akan tengok bacaan serta langkah-langkah sujud sahwi. Dan yang terakhir, ringkasan ulang kaji. Bahagian pertama, kenali sunat ab'ad. 6 perkara penting. Jadi, apa sebenarnya sunat ab'ad ni? Okey, macam ni. Ia adalah perkara sunat yang sangat-sangat dituntut dalam ibadah solat kita. Kalau tertinggal, solat kita tetap sah, tak batal pun. Tapi kita sangat digalakkan untuk tampung kekurangan tu. Macam mana nak tampung? Dengan sujud sahwi. Ada 6 perkara asas yang kawan-kawan wajib ingat. Cuba perhatikan betul-betul 6 perkara ni. Pertama, duduk dan baca tahiyat awal. Kedua, selawat ke atas Nabi semasa dalam tahiyat awal tu. Ketiga, selawat untuk keluarga Nabi dalam tahiyat akhir. Keempat, baca doa kunut masa solat subuh. Kelima, perbuatan berdiri masa baca doa kunut tu. Dan keenam, selawat ke atas keluarga Nabi semasa kunut. Senang je nak ingat. Anda hafal je kata kunci dia. Tahiyat, selawat, kunut. 3 perbuatan ni je yang diulang-ulang. Sangat mudah. Sekarang ni apa pula bezanya dengan sunat hayat? Kalau tadi sunat ab'ad, kita disunatkan ganti dengan sujud sahwi kalau tertinggal kan? Tapi sunat hayat ni berbeza. Kalau kita tertinggal, tak kisahlah sengaja atau tak, kita tak perlu ganti dengan sujud sahwi. Teruskan je solat tu macam biasa. Dan sunat hayat ni terbahagi kepada 2 kategori yang lebih besar, iaitu perbuatan fizikal dan juga bacaan lisan. Okey, masuk bahagian kedua, fahami sunat hayat dari segi perbuatan dan bacaan. Sunat hayat ni sebenarnya pelengkap yang mencantikkan lagi solat kita. Ia menunjukkan adab dan kesopanan kita bila berhadapan dengan Allah SWT. Untuk bahagian perbuatan, ia lebih kepada cara kita bergerak dalam solat supaya nampak lebih tertib, kemas dan teratur. Mari kita tengok 6 perbuatan fizikal ni. Pertama, angkat tangan masa takbiratul ihram, rukuk, iktidal dan bila bangun dari tahiyat awal. Kedua, letak tangan kanan atas tangan kiri bila berdiri. Ketiga, mata sentiasa tunduk melihat tempat sujud. Keempat, cara kita duduk iftirash dan tawaruk. Kelima, letak tangan elok-elok di atas paha dengan sopan. Dan keenam, memalingkan muka ke kanan dan kiri masa bagi salam. Cuba bayangkan, anda amalkan semua pergerakan yang penuh adab ni dalam solat sendiri. Tentu solat rasa lebih tenang kan? Tadi perbuatan, sekarang kita beralih kepada dari segi bacaan pula. Sunat hayat, jenis bacaan ni merangkumi zikir, pujian dan doa yang kita sebut di bibir sepanjang kita mendirikan solat. Ada 10 bacaan pelengkap semuanya. Jom kita semak satu persatu dengan pantas. Pertama, takbir intiqalat, iaitu takbir perpindahan bila kita tukar pergerakan rukun. Kedua, baca isti'azah dan sebut amin. Ketiga, doa iftitah di awal solat. Keempat, baca surah selepas Al-Fatihah. Kelima, menyaringkan suara pada waktu solat tertentu. Keenam, baca tasbih masa rukuk dan sujud. Ketujuh, ucapan Sami'allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamd. Kelapan, doa ringkas masa duduk antara 2 sujud. Kesembilan, selawat Ibrahimiyah. Dan kesepuluh, memberi salam yang kedua. Kesemua bacaan inilah yang menjadi perhiasan untuk mencantikkan lagi solat kita. Seterusnya, bahagian ketiga, bacaan sujud sahwi apabila terlupa. Macam yang kita tahu, kita ni manusia biasa, kadang-kadang mesti ada terlupa, betul tak? Katakanlah anda tertinggal salah satu daripada 6 perkara sunat ab'ad tadi. Jangan risau, Islam itu mudah. Penawarnya ialah sujud sahwi sebelum kita menamatkan solat. Dan ada satu bacaan khas dalam bahasa Arab yang disyariatkan khas untuk waktu sebegini. Poin yang sangat penting di sini, bacaannya berbunyi Subhana man la yanamu wa la yashu. Maksudnya, Maha Suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Subhanallah, sangat indah maksudnya kan? Waktu kita tersilap kerana lumrah kita sebagai manusia yang pelupa, kita mengagungkan kesempurnaan Allah yang tidak pernah tidur dan tak pernah lupa. Doa ni pendek je, jadi sangat mudah untuk dihafal. Bahagian keempat, langkah sujud sahwi dan tata cara yang betul.
Lepas kita tahu apa yang perlu dibaca, mari kita tengok pula urutan fizikal yang betul untuk laksanakannya sebelum beri salam. Pergerakan sujud sahwi ini sebenarnya berlaku dalam satu kitaran yang berterusan. Bila kita nampak ia sebagai satu aliran yang tak terputus, otak kita akan lebih mudah nak ingat prosesnya. Alirannya macam ni. Langkah pertama, lepas selesai je baca tahiyat akhir, pastikan anda kekal duduk. Jangan bagi salam lagi tau. Langkah kedua, lakukan sujud pertama dan baca lafaz sujud sahwi tadi. Langkah ketiga, bangkit dan duduk antara dua sujud. Langkah keempat, turun semula untuk sujud yang kedua dengan bacaan yang sama. Langkah kelima, bangkit semula ke posisi duduk tawarruk. Dan akhirnya langkah keenam, akhiri solat anda dengan memberi salam seperti biasa. Kitaran yang sangat logik dan kemas. Bahagian kelima, ringkasan ulang kaji. Ingat 3 perkara ini? Tahniah kawan-kawan, anda dah berjaya menyerap begitu banyak maklumat hari ni. Jadi untuk pastikan ilmu ni betul-betul melekat untuk peperiksaan nanti, ingat jadual ringkas ni. Pertama, sunat ab'ad. Ini perkara utama macam tahiyat awal dan kunut. Kalau tertinggal, sunat ganti. Kedua, sunat hiyat. Ini elemen pelengkap macam angkat tangan dan baca doa iftitah. Kalau tertinggal, tak perlu ganti. Teruskan je solat. Dan ketiga, sujud sahwi. Fungsinya sebagai ganti sunat ab'ad yang tertinggal, iaitu dengan melakukan 2 kali sujud sebelum salam. Padat dan sangat jelas kan? Jadi, ini persoalan saya untuk anda semua pada penghujung ulang kaji kita hari ini. Anda dah pun menguasai konsep, perbezaan dan langkah-langkah praktikalnya. Cabarannya sekarang, adakah kawan-kawan bersedia untuk membawa ilmu ni ke atas tikar sejadah dan mula amalkan solat yang lebih sempurna? Jadikan setiap ilmu yang kita bincangkan hari ini sebagai niat untuk perbaiki kualiti solat kita setiap hari. Semoga penerangan ringkas ini bermanfaat. Teruskan cemerlang dalam ulang kaji dan Assalamualaikum.